Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. Apa cerita korang ni? Alamak. Dah senyap-senyap pula dah. Apasal takut ke? Janganlah takut sangat. Sembang pasal perjuangan demi agama, bangsa dan negara. Takkan takut kat jebat kot. Takut kat Allah je. Lain tak ada. Kan? Hati kita ni letak Tuhan je. Benda lain jangan letak. Kalau tidak nanti kita takut hidup kat dunia ni. Takut hilang harta lah. Takut malu lah. Takut pada kebenaran lah. Takut orang korek rahsia lah. Sampai kan orang tanya soalan pun kita dah gelabah. Apa benda ni? Okey. Tak apa. Hari ni aku nak pujuk bodoh-bodoh korang ni. Kan? Bodoh ni kadang-kadang nak kena pujuk. Alah, kena acah dengan Pok-Teh punya konten pun koyak. Gelabah, huru-hara. Pok-Teh je. Semua pakai huru-hara dah. Okey, baik. Hari ni, aku nak bagi satu contoh dekat korang. Siapakah itu dalam kebanyakan bangsa Melayu kita yang bodoh dan hipokrit? Bertopengkan agama, bertopengkan bangsa dan bersembang tentang perjuangan. Mari sini. Contoh dia. Ni contoh. Ada satu orang, dia bercakap dengan aku lah. Dia kata, jebat, kita ni bangsa Melayu penuh dengan budi bahasa, sopan santun, budi bicara. Okey, aku cakap, okey. Kita juga adalah orang Islam. Yang mana Rasulullah mengajar kita tentang akhlak, percakapan, pertuturan. Okey, aku setuju. Okey. Tapi engkau ni jebat, pukimak, sial, anak haram, babi. Cakap. Setan mana pula ajar kau bercakap ni? Nampak tak? Jadi, apa yang jebat derhaka cerita ni, korang kena berhenti, dengar, lihat, fikir. Bukan yang korang dengar je terus loncat. Kalau dengar je terus loncat, alamatnya kau jadi hipokrit. Faham tak? Di mana salahnya jebat hanya usulkan soalan? Dia tanya je. Dan orang yang dia tanya tu, kebanyakan orang dalam Malaysia ni pandang ini adalah seorang pejuang. Ini adalah orang yang pergi berjuang berdepan dengan askar Israel, Palestin, Gaza. Tapi pelik ya. Jebat bantai dia pakai perkataan bodoh je. Melantun, koyak dah. Siap dia maki orang dah. Hilang dia punya Melayu penuh dengan budi bahasa, agama, akhlak lah, apa semua hilang. Jadi, moral of the story, kalau kau tak boleh jaga kau punya emosi kemarahan sendiri, nak lawan diri sendiri pun tak lepas, macam mana kau cerita kau nak lawan dengan orang? Fikir. Nak lawan diri sendiri punya emotional, kemarahan pun tak lepas, macam mana kau nak lawan benda lain? Berlakon boleh lah. Betul-betul the real of fight kalau kau tak boleh. Faham tak? Sebab tu orang yang bercakap dengan emosi ni, aku kalau tengok aku gelak je. Dia nak jaga diri dia pun tak lepas. Macam ni dia nak sibuk hal lain ni. Faham? Sebab tu kalau kita tengok, orang bijak pandai ni, dia diam je, dia relax je, dia tengok je. Ada peluang buat duit saman, dia saman. Dia tengok je. Kadang-kadang dia melepaskan satu patah, dua patah perkataan je. Dah boleh memurungkan orang. So, cubalah korang fikir. Sebab tu hidup kena berakal, mati jangan berantu. Hari ni, setelah jebat ni korang kecam, fitnah, tomah, kata macam-macam, ditambah pula dengan puak-puak si Ali Banduan perompak pembunuh tu, dia pula gerakkanlah pula anjing-anjing dia pula, cetuskan lagi lebih besar punya cerita. Tapi dia berjanggut, berserban,
44 hari keluar dakwah, dia punya cerita lah. Tapi kalau dia bercakap, bapak segala Israel pun tak bercakap macam dia. Pertama aku nak pesan, nak dengar-dengar tak nak sudah, aku pun tak heran. Follower aku, hater aku, semua ada. Jebat Dahaka ni, dia very positive person lah. Dia ada hater, dia ada follower. Dia ada peminat, dia ada pembenci. Itu biasa, takkanlah semua orang sayang aku, semua orang I love you kat aku. Habislah bontot aku kena tibai nanti. Semua orang suka. So aku nak pesan, kisah si Ali Banduan Perompak ni, penjenayah berlakon konon Tek Naya ni, kisah dia ni 4-5 tahun lepas aku dah bantai rapat dah. Faham? Dan sial yang sampai dekat dia ataupun orang-orang yang bersama dia pada masa tu, yang nak fight dengan Jebat, kau tahu apa dia? Ramai yang kena tangkap, masuk penjara, kena kejar lari sampai rumah pondan. Setiap kali orang-orang yang fight untuk dia kena tangkap, dia tak mengaku tu orang dia. Dia tak mengaku dia terlibat dengan orang tu. Yang kena tangkap kes ganja lah, hampir-hampir nak kena hukuman mati lah, apa semua pun ada. Tahu? Anak dia sendiri pun mampus kena ketulah, kau tahu. Anak dia sendiri mati. Faham tak? Jadi aku nasihatkan korang, jangan cari sial. Sial badan tak hilang, sial si Banduan Perompak tu datang menumpang kat kau. Faham tak? Orang bercakap tentang dokumen rasmi, fakta. Dia bercakap tentang cerita dia je. Dia rujuk pada kenyataan dia, semua rujuk pada apa? Manipulasi dia je. Faham tak? Dia tu bukannya orang yang dituduh bersalah. Dia tu adalah orang yang dikenakan tindakan di bawah ordinan darurat. Macam orang kena poka tu semua. Mana dia bicara? Tahu pasal apa? Golongan yang macam mana yang tak dibicarakan, tapi ditangkap dan dikurung. Orang-orang yang buat jenayah licik menyembunyikan jenayah, tapi saksi ramai. Saksi ada, bukti tak ada. Dia lupuskan bukti. Dalam masa yang sama, dia juga melupuskan saksi. Tu yang tembak mati ramai merata tu. Faham? Tu kisah dia. Congak betul-betul, fikir betul-betul. Satu ketua polis negara nak buat naya dia ke? Dia siapa? Kalau ketua polis negara nak buat naya dia, ingat sikit, ketua polis negara masa tu bukan macam ketua polis negara yang ada sekarang ni tau, lembut-lembut. Boleh soft spoken. Ketua polis negara zaman dia kena tu adalah ketua polis negara yang zaman tu tak ada telefon ni. Tak ada telefon macam sekarang ni. Tahu? Kalau former KPN yang tu lah nak buat naya kat dia, dia arwah lama dah. Faham? Jadi tak logik cerita tu ada banyak. Tapi pasal dia bubuh janggut, bubuh celak, keluar 44 hari, dia balik sembang. Dia cerita dia berak keluar ketul mas pun korang percaya. Sebab korang bodoh. Jadi, kita tak nak cerita banyak sangat pasal dia. Pasal dia ni, kes dia ni, cerita dia ni tak ramai orang tahu, tak ramai orang dengar. Jadi bila berlaku kat Jebat, Jebat ni orang famous, dia nak menempik lah. Dia nak menempik dekat isu Jebat ni, nak highlight cerita dia. Cerita bodoh dia tu lah. Jebat tepik satu dokumen je. Meraban koyak buat TikTok semua siap. Pasal apa? Dia terpaksa fight dengan apa yang Jebat tepik. Jebat letak satu benda, dia 10 kali punya sawan. Terpaksa lawan satu benda ni. Belum aku letak satu dokumen dia. Satu set dokumen belum aku letak lagi. Aku ingat aku nak jual je dokumen tu. Siapa nak tahu pasal kisah si Ali Banduan Perompak ni, aku ada one set dokumen. Nak 100 satu. Boleh? Kan? Tapi aku nak kena check lah dokumen tu ada lagi ke aku ke dah tak ada. Okey, faham? Jadi aku nasihatkan korang, bercakap pasal perjuangan Islam lah, Palestin lah, Gaza lah, bangsa Melayu lah, bangsa yang terhebat, terhormat lah, apalah semua. Tapi korang menggunakan istilah-istilah, perkataan-perkataan yang menampakkan korang tak ada akal. Dan korang hanya ada semangat dan emosi saja. Orang politik cukup sukalah orang bodoh macam korang ni.
Faham? Sebab tu Anwar Ibrahim, dia bercakap dengan, dia balas dengan soal jawab dengan wartawan. Bila wartawan tanya kat dia, adakah kamu mengiktirafkan Israel tu sebuah negara? Dia cakap ya. Jelas ni dia cakap ya. Korang duk jilat dia lagi. Jebat dia tanya je, misi Flotilla tu kenapa jadi macam tu? Dah tahu bahaya kenapa pergi? Oh, kau tak faham Jebat. Kau ni sial, kau ni anjing mempersoalkan orang pergi berjuang. Macam tu, askar masuk hutan, kalau dah tahu kat depan tu ada bobby trap, jangkak sama ada banyak, pergi je lah pijak, mati syahid apa. Dalam perjuangan nyawa pun kita bagi, tak ada hal. Pergilah pijak. Tak payah pakai otak, pergi pijak je. Dah tahu pun pijak je. Janji mati. Macam tu ke Islam ajar kita berjuang? Kalau macam tu lah cara Islam ajar kita berjuang, kita tak payah fikir keselamatan. Sultan Ahmad Fatih tu tak adalah dia suruh kapal lalu kat atas bukit. Tak adalah dia cari, dia fikir macam mana nak serang ni. Tak payah fikirlah, redah je lah rantai kat tengah laut tu. Sebab pergi berjuang bukan nak menang. Pergi berjuang sebab nak mati. Aduh, hai. Setahu akulah, Islam tak ajar kita buat kerja yang sia-sia. Itu saja. Ya. So, kalau kata misi Flotilla tu dia ada agenda lain sebenarnya. Bukan misi nak hantar bantuan. So, barang-barang bantuan dah pergi mana? Kapal tu mana? Okey, tu satu. Misi dia sebenarnya nak buka sekatan Israel, nak break the sea. Okey, kalau itu misi dia, tak payahlah bawa barang. Kan? Tak payahlah keluarkan kos berjuta untuk nak buat benda macam tu. Isi minyak kapal, pergi je lah jalan. Itu pada fahaman rakyat, macam kita orang biasa. Tak salah kita tanya. Kalau kita tengok benda tu macam bodoh je, kita akan tanyalah kenapa macam bodoh je ni. Jawab je lah. Janganlah marah. Orang tanya. Kau tu pejuang. Takkanlah kena orang panggil bodoh pun dah melantun. Faham? Tapi aku tengok dia tak melantun sangat. Yang melantun korang lah. Bodoh-bodoh yang ramai ni. Faham? So, hidup berakal, mati jangan berantu. Fikir-fikirkan. Nasihat aku untuk orang-orang yang duk jilat si banduan perompak tu, aku nak bagi tahu korang, hati-hati. Jadi apa-apa kat korang, dia tak tanggung tau. Satu. Yang kedua, fikir cara rasional. Ya? Tengok benda secara fakta. Jangan duk kesian. Orang tu satu ketika dulu punya teruk punya jenayah dia buat. Hari ni kau jilat dia seolah-olah macam dia ulul amri. Mampus kalau kena bodoh macam ni. Kau tahu tak? So, berhati-hati. Sebab ramai orang zaman sekarang ni menempik pada isu agama, bangsa, semata-mata nak cari populariti. Dia tak macam Jebat. Apa saja benda yang aku tengok meragukan, akan aku persoalkan. Selepas ni, siapa saja buat tabung atas nama Palestin ke Gaza ke, aku tengok something wrong je, akan aku persoalkan. I don't care. Faham? Nak ugut gangster lah, nak gempak, nak upah orang tu lah, orang ni lah, pergilah. Ini semua dulu dah jadi dah kat aku, tak ada hal pun. Faham? So, kalau nak duduk dengan Jebat, otak kena ada. Semangat, berani, ada, otak tak ada, pergi melingkup. Jangan menyusahkan hidup aku. Faham? Sembang pasal Palestin, Gaza lah, apalah semua, adat kemelayuan lah, budi bahasa sopan santun lah, akhlak Rasulullah lah, Facebook dia penuh dengan ceramah-ceramah agama lah apa semua, tiba-tiba panggil orang babi, pukimak, sial. Kan? Gambar profil pun naik motor Harley Davidson. Kepala butuh dia. Harley Davidson tu Amerika punya lah. Kau sembang pasal apa ni? Faham? Kalau nak cerita pasal agama, berjuanglah dengan cara yang diajar agama. Kalau nak cerita pasal bangsa, berjuanglah dengan cara yang diajarkan oleh bangsa. Tahu? Ini bangsa pun tidak, agama pun tidak. Berjuang dengan cara yang diajar oleh syaitan. So, hidup berakal, mati jangan berantu, teruskan memfitnah,
tularkan apa yang patut. Tak ada modal, edit bagi jadi ada modal. Kecam jebat. Monetize. My money is my money. You're stupid, make me money. Okay? Sekian. Wassalam.